الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Aqidatu ashabil hadithi fil hukami was salatin wa wulatil umuril muslimin. Akidah ahlul hadis tentang pemerintah dan juga sultan dan orang-orang dan golongan yang memegang tampuk pemerintahan. Jadi bagaimana pendirian ahli hadis ni terhadap pemerintah? Pemerintah ni sultan ke, raja ke, perdana menteri ke, penguasa. Ini termasuk di dalam kata hukam dan juga sultan. Yara ashabul hadisi al-jum'ata wal 'idaini wa ghairahuma min as-salawati khalfa kulli imamin muslimin birran kana aw fajiran. Ahlul hadis berpandangan sembahyang Jumaat dan juga dua hari raya dan selain daripadanya. Sembahyang Jumaat dan dua hari raya. Dua hari raya ni raya apa? Raya puasa dengan raya haji. Minas salawati, daripada sembahyang khalfa kulli imamin muslimin, di belakang imam yang muslim, maka kita boleh sembahyang. Imam ni maknanya pemimpin. Sebab apa imam tu disebut pemimpin? Sebab duduk di depan. Dulu pemimpin semua jadi imam, sebagaimana yang kita sebut semalam. Khalifah pada waktu yang sama dia juga mengimami akan sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat, sembahyang raya, sembahyang gerhana dan sembahyang-sembahyang yang jadi imam ni, sembahyang apa dia, tarawih, sembahyang jenazah, semua khalifah yang jadi imam. Jadi maknanya ahlul hadis ini berpendirian kita boleh sembahyang di belakang imam yang Islam, biran kana au fajiran, sama ada dia imam yang baik, imam yang soleh, ataupun imam yang jahat, imam yang zalim tetapi masih Islam, imam yang fasik tetapi dia masih Islam, maka harus sembahyang di belakang dia. Sebab dalam hadis yang kita baca semalam, selepas khalifah yang 4 itu akan muncul pemerintah yang dikenali dengan apa? Adud. Muka surat apa semalam tu? Muka surat 265. Pemerintah yang adud, yang menggigit orang. Apa maksud menggigit? Yang melakukan tindakan kezaliman terhadap rakyat. Jadi mengikut akidah ahlul hadis dan juga akidah ahlus sunnah wal jamaah, pemimpin itu baik ke, jahat ke, zalim ke, tak zalim ke, kita harus sembahyang di belakang dia. Sama ada dia jadi imam sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat, 2 hari raya dan sembahyang-sembahyang yang lain. Masalah kezaliman dia, kejahatan dia dengan Allah Ta'ala, tak ada kaitan dengan kita. Kita sah sembahyang di belakang dia. Masalah dia buat dosa, buat maksiat, dia zalim, itu dia urusan dia dengan Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita sebagai makmum yang duduk sebagai makmum dan sebagai rakyat, yang sembahyang di belakang dia itu tidak berdosa, tidak salah dan sah sembahyang kita. Ini pendirian ahli hadis dan juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Wa yaral jihad al-kafarati ma'ahum, dan ahli hadis juga berpendapat kita boleh berjihad bersama dengan pemimpin yang zalim ini memerangi musuh-musuh Islam. Kita boleh berjihad bersama dengan mereka, jangan biarkan mereka bersendirian. Rakyat, golongan yang dipimpin orang Islam ini, jangan biarkan pemimpin kita walaupun dia zalim melakukan pendinasan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu urusan dia dengan Allah.
kita wajib berjihad bersama-sama dengan dia untuk memerangi musuh-musuh Islam. Wa in kanu jaratan fajarah. Walaupun mereka itu zalim, tidak adil dan juga jahat. Nampak. Jadi jahat dia surah pada dia dengan Allah lah. Di akhirat besok orang tak tanya. Kita semayang di belakang dia. Sebab apa? Memang itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau di dalam nak melantik, di dalam nak memimpin, memang kita diperintahkan memimpin, memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Hasil daripada ketakwaan tersebutlah dia dapat memimpin dengan keadilan. Dia dapat mendidik, mentarbiah rakyat menjadi baik. Itu ketika kita memilih. Kena pilih pemimpin yang baik. Tetapi andai kata dah terpilih, dia dah jadi pemimpin, jadi pemerintah, dia dah jadi kerajaan, dia dah jadi penguasa, maka kita taat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpendirian begitu. Kita taat. Sebab itu kita tengok di Malaysia ni, mana-mana parti yang menjadi kerajaan, yang memerintah, tidak ada orang yang hurush. Apa maksud hurush? Keluar dengan senjata. Tak ada. Sama ada Ansyairah ke, Salafi ke, tidak ada. Sebab kita taat kepada mana-mana pemerintah yang dilantik, yang menjadi pemimpin, yang menjadi kerajaan. Sebab itu dia kata, kita kena bersama dengan mereka. Kalau mereka berperang dengan musuh-musuh Islam. Wa yarad du'a lahum bil islah. Kita juga sebagai rakyat dituntut berdoa untuk kebaikan mereka, supaya wat taufiqi was salah, supaya Allah Taala beri taufik dan mereka menjadi soleh. Berdoa kepada Allah itu yang kita mampu, bukan kita meruntuhkan. Bukan kita khurush, meruntuh dengan makna khurush. Kita keluar dengan senjata untuk menumbangkan pemerintah yang kita anggap zalim. Tak boleh. Kita kena doakan kebaikan. Sebab yang mengubah hati manusia ni siapa dia? Allah Ta'ala. Kita hanya mampu berdoa sahaja. Serah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ulangi, ini setelah jadi pemerintah. Tetapi sebelum dia menjadi pemerintah, menjadi kerajaan, bila ada pilihan, kita memang disuruh pilih yang terbaik. Pemimpin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang layak, yang sesuai untuk memimpin negara, mentarbiah, mendidik rakyat menjadi orang yang baik. Sebagaimana yang berlaku di zaman dahulu. Khalifah Ar-Rashidin ini, Khulafa Ar-Rashidun dipilih di atas dasar ketakwaan, di atas dasar iman, di atas dasar perjuangan mereka di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena beza. Sebelum dilantik memang kena ada pilihan. Tetapi telah dilantik, telah berkuasa, maka kita taat. Wa bastil adli fil ra'iyah. Dan kita doa supaya mereka meluaskan keadilan pada rakyat. Itulah yang kita mampu. Walaupun tak puas hati, tak setuju, berbeza pendapat, pandangan, kita dituntut, diperintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka berubah. Sebab yang merubah hati manusia ini bukannya manusia sendiri, bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Wala yarawna al-khuruj 'alaihim bisayf. Ahli hadis ini tidak berpendapat boleh keluar memerangi mereka dengan senjata. Tak boleh, kalau keluar haram. Kalau keluar memerangi pemerintah, hukum dia haram. Hukum dia berdosa. Keluar dengan senjata. Yang disebut sebagai khawarij kerana mereka menentang pemerintah. Mereka berusaha untuk menumbangkan pemerintah dengan saif, dengan senjata. Bukan mereka petikai bangkang. Itu lebih-lebih lagi kita sebagai sebuah negara demokrasi memang diberi kebebasan bersuara, memberi teguran kepada pemimpin. Pemimpin yang melakukan kesilapan, kesalahan, kita boleh tegur, tidak salah di segi undang-undang. Undang-undang agama pun tak salah, undang-undang negara pun tak salah. Cuma yang salahnya khurush, keluar memerangi mereka dengan senjata ataupun dengan kekerasan. Wa idza ra'aw minhum 'udula 'anil 'adli ila jawri wal haifi. Apabila rakyat melihat
mereka itu berpaling daripada keadilan kepada kezaliman dan juga kepada pendinasan. Dulu nak mula-mula nampak okey je. Mana-mana pemimpin ataupun pemerintah ni tiba-tiba lama kelamaan dia jadi zalim, dia menindas rakyat. Macam mana? Kena taat juga. Kena taat dan doakan kebaikan untuk mereka. Wa yarawna qitalal fi'atil baghiyah. Dan ahli hadis juga berpendapat, berpandangan, kita kena berperang memerangi golongan pelampau. Maknanya kita kena bersama dengan mereka, dengan pemerintah walaupun mereka zalim. Zalim tu dia urusan dengan Allah Ta'ala, dialah kena jawab di akhirat besok. Bukan urusan kita. Kita dituntut supaya mematuhi dan mentaati mereka. Hatta tarja'a ila ta'atil imamil adli, hingga mereka tu kembali kepada apa dia, fi'atun baghiyah tu tadi, hatta tarji'a ila ta'atil imamil adli. Kita kena perangi mereka sehingga mereka kembali kepada pemerintah yang adil. Maknanya fi'atun baghiyah ini yang melampau menentang kerajaan, menentang pemerintah. Kita sebagai rakyat, sebagai ahli sunnah wal jamaah, kena bersama dengan pemerintah menentang mana-mana orang yang melampau, mana-mana orang yang ekstrim nak menumbangkan kerajaan dengan secara kekerasan. Yang berikutnya, mauqifu ashabil hadisi min khilafatis sahabah. Pendirian ahli hadis tentang perselisihan yang berlaku daripada kalangan sahabat. Kan sahabat ni ada di kalangan mereka yang ada krisis, membawa kepada pertengkaran dan sehingga membawa kepada peperangan. Di antaranya siapa? Dua kelompok sahabat ni berperang. Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang pertama. Yang keduanya Sayyidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi SAW. Jadi akidah Ahlul Hadis dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya, apa pendirian mereka? Jadi pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, mereka tidak berpihak dan tak boleh masuk campur tentang perselisihan yang berlaku daripada kalangan sahabat. Mereka berbeza kerana berijtihad, bukan kerana kebencian, bukan kerana hasad, bukan kerana tak puas hati, tetapi kerana ijtihad masing-masing. Jadi masing-masing menganggap merekalah yang betul. Merekalah yang nak menegakkan hukum, nak menegakkan kebenaran. Jadi atas dasar itu mereka menentang golongan yang berbeza dengan mereka. Dan puak yang lain pun sama mempunyai pendirian yang sama, kerana ijtihad, bukan kerana hawa nafsu. Kita sekarang ni boleh berbeza dengan orang, berbalah dengan orang, kadang-kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu, kadang-kadang dipengaruhi oleh syaitan, bukan kerana keikhlasan, bukan kerana ijtihad nak mempertahankan kebenaran. Jadi para sahabat ni dia berselisih kerana nak mempertahankan kebenaran. Wa kadzalika ummahatil mukminin. Begitu juga tentang pendirian kita tentang ummahatil mukminin. Apakah yang dimaksudkan ummahatil mukminin? Ibu bagi sekalian orang yang beriman. Siapakah yang dimaksudkan ibu bagi sekalian orang yang beriman di sini? Yaitu isteri-isteri Nabi SAW. Yang Allah Ta'ala kata, wa azwajuhu ummahatukum. Isteri-isteri Nabi itu semuanya seumpama ibu-ibu kamu sendiri. Sebab dengan ibu tak boleh kahwin, dengan isteri Nabi pun tak boleh kahwin, walaupun Nabi telah meninggal dunia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab. Okey, dia kata wa yaral kafa amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah menghalang daripada masuk campur tentang perselisihan yang berlaku daripada kalangan sahabat Nabi. Wa tathhirul alsinati an zikri ma yatadammanu aiban lahum, dan hendaklah membersihkan lisan daripada menyebut keburukan mereka. Bila manusia dia ada salah dan silap, dia ada kelemahan, manusia walaupun sahabat dia ada kelemahan.
sebab sebagai manusia, dia bukan malaikat. Sahabat bukan nabi. Sudah tentu kelemahan tu ada sebagai manusia. Al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Salah silap itu memang sifat manusia. Tetapi kedudukan mereka, darjat mereka, maqam mereka lebih tinggi daripada orang beriman yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Tahap mereka sangat tinggi, sangat mulia. Jadi bila ada sesuatu kelemahan, kita jangan turut, yang pertama jangan masuk campur. Jangan kita mendedahkan, membongkarkan, mengaibkan mereka. Jadi akidah ahli hadis ni dia suruh jaga lisan daripada membangkitkan ataupun menyebut tentang kelemahan-kelemahan para sahabat. Wa naqsam fihim, dan kelemahan mereka, keaiban dan juga kelemahan mereka. Wa yarawna at-tarahhuma ala jami'ihim. Jadi maknanya ahli hadis ini berpendapat kita kena apa, berkasih sayang, maknanya menyayangi mereka kesemuanya. Wa wal muwalata likafatihim, dan maknanya setia, menghormati keseluruhan daripada mereka. Wa kadzalika yarawna ta'zima qadri azwajihi radhiyallahu anhunna, dan ahli hadis juga berpendapat kita kena memuliakan kedudukan isteri-isteri Nabi. Mulia tang mana tu? Tang dia mereka itu dianggap sebagai ummahatul mukminin, ibu sekalian orang beriman. Maknanya kedudukan mereka kita kena besarkan, kita kena hormat. Kita kena agungkan tentang kemuliaan mereka. Wa du'a alahun, maknanya doa kebaikan bagi mereka. Wa du'a alahunna, maknanya doa kebaikan bagi mereka. Mereka di sini siapa dia? Isteri Nabi SAW. Wa ma'rifata fadlihin, dan mengetahui, kita kena tahu tentang kelebihan mereka. Wal iqrari bi annahum ummahatul mu'minin, dan kita kena ikrar, kena akur, kena terima. Kita kena iktiraf bahawasanya mereka adalah merupakan ibu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah. Maknanya sekalian orang beriman ni, isteri Nabi dianggap ibu. Macam mana kita hormat ibu kita? Ibu kita kena hormat, kan? Kita kena muliakan. Isteri Nabi pun sama. Kita kena hormat. Sebab mereka mulia di sisi Allah dan mulia di sisi Nabi SAW sendiri. Yang berikutnya, dukhulul jannati bi fadlillahi wa rahmatih. Masuknya syurga, seseorang itu dimasukkan dalam syurga dengan kelebihan Allah dan juga dengan rahmat Allah. Jadi i'tiqad ahli hadis masuk syurga bukan amalan dengan amalan kita. Amalan apa? Sekarang ni orang buat apa? Puasa kan? Puasa bulan Ramadan, malam sembahyang tarawih, baca Quran, tadarus dan sebagainya. Semua ibadat-ibadat itu memang di atas tujuan dan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi masuk syurga bukan kerana ibadat. Dia masuk syurga dengan rahmat. Jadi kita buat ibadat untuk mengundang rahmat, untuk memperolehi rahmat daripada Allah. Dalam pelajaran kita yang lepas kita dah sebut, kalau masuk syurga bukan kerana ibadat, terus buat ibadat, senang. Kalau masuk syurga bukan dengan buat ibadat, apa perlu kita buat ibadat? Dah masuk syurga bukan sebab kerana ibadat. Jadi kalau orang buat ibadat pun belum tentu masuk, hak tak buat ibadat, lagilah susah nak masuk syurga. Fawailul lil musallin, neraka welah bagi orang yang sembahyang. Sembahyang pun masuk neraka, lebih baik tak usah sembahyang. Kalau sembahyang pun ada harapan masuk neraka, hak tak sembahyang lagilah ada harapan. Tapi dari sudut hakikatnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, syurga neraka adalah ketentuan Allah. Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga ahli hadis ini, masuk syurganya seseorang adalah dengan kelebihan Allah, kelebihan dan kurniaan daripada Allah Ta'ala dan juga rahmatnya. Wa ya'taqiduna
wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lahul jannah. Ahli hadis ni beriktikad dan bersaksi bahawa seorang itu tak wajib masuk syurga, tak mesti masuk syurga. Ataupun tak layak masuk syurga, tak mesti, tak wajib, tak layak masuk syurga. Wa in kana amaluhu ahsanal a'mal, walaupun dia buat sebaik-baik amalan, amalan dia cantik, elok, dia buat ibadat. Kan Nabi SAW ajar kita berdoa, dan doa ini menjadi zikir Nabi lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku ni sentiasa mengingati Engkau. Nabi memang duk ingat Allah Ta'ala dah, sentiasa ingat Allah Ta'ala ni. Dalam keadaan jaga dia ingat, dalam keadaan tidur pun Nabi ingat. Itu kekuatan yang dimiliki oleh hati Nabi, kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada hati Nabi. Dan perbezaan dengan manusia biasa, kita tidur terus tidur, nanti tidur mati terus. Nabi tidur dia boleh berzikir kepada Allah. Sebab itu bila Aisyah tanya dia, atana muqabla an tutira, wahai Rasulullah, adakah kamu nak tidur dulu sebelum kamu sembahyang witir? Sebab Rasulullah kadang-kadang dia sembahyang witir dulu baru dia tidur. Pada suatu hari dia tidur dulu sebelum dia witir. Aisyah radhiyallahu anha tanya, adakah kamu nak tidur dulu sebelum witir? Dia kata, inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Mataku saja pejam tidur, hatiku tak tidur. Itu kekuatan hati sentiasa zikir kepada Allah. Pun begitu, dalam keadaan banyak keadaan Nabi sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Pun begitu, dia sentiasa berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku supaya aku sentiasa berzikir kepada Engkau. Walaupun dia sentiasa zikir dah, tolong aku, bantu aku supaya hatiku jangan jadi lalai. Tengok Nabi dalam keadaan kuat zikir pun minta tolong. Sebab kita tak boleh nak buat sesuatu kebaikan. Manusia ni tak boleh buat sesuatu kebaikan, sesuatu amalan soleh melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, taubat lahum tak boleh buat. Kenapa kita disunatkan bila kedengaran suara azan hayya 'alas salah, apa yang kita sunat sebut? Begitu juga hayya 'alal falah, apa yang kita sebut? Apa maknanya? Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan yang datang daripada Allah. Marilah sembahyang. Tak boleh sembahyang kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan. Allah Ta'ala tak gerakkan hati kita, Allah Ta'ala tak bagi kemampuan kepada kita, tak boleh sembahyang. Sembahyang Jumaat ke sembahyang seorang tak boleh buat kalau Allah Ta'ala tak tolong. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan. Tak akan berjaya kalau Allah Ta'ala tak tolong. Dalam keadaan, sebab itu kita nak ingat kepada Allah, nak jadi baik, nak kuatkan zikir, nak memperbanyakkan amal yang soleh, kena minta kekuatan yang datang daripada Allah. Kita tak boleh nak buat sendiri-sendiri pandai-pandai. Kalau Allah Ta'ala tak bantu, tak tolong, tak boleh nak buat. Sebab tu Nabi sentiasa berdoa kepada Allah supaya hati dia ni dijadikan orang yang kuat zikir, banyak bersyukur dan menjadikan amalan yang baik. Dia kata di sini, walaupun amalan tu sebaik-baik amalan, belum tentu masuk syurga. Kita buat ibadat nak tunjuknya kita hamba, bukan pasti masuk syurga. Syurga neraka ni ketentuan Allah. Buat apa? Sebab Allah Ta'ala suruh, sebab tu kita buat. Wa ibadatuhu akhlasal ibadat, ibadat dia seikhlas-ikhlas. Paling ikhlas, dia buat ibadat ikhlas sungguh, cantik-cantik sungguh, ikhlas-ikhlas sungguh. Belum tentu masuk syurga. Sebab pendirian ahli sunnah wal jamaah dan juga ahli hadis ini, syurga neraka adalah milik Allah, terserah kepada Allah. Kita hanya mampu berdoa, berharap. Berdoa nak masuk syurga dan berharap. Sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka doa kepada kami, Allah Ta'ala kata, dalam keadaan tamak kepada syurga
dan takut kepada neraka. Doa. Mereka tak bergantung kepada amalan mereka. Amalan mereka sekadar nak melahirkan ubudiyah, nak melahirkan dan nak membuktikan kita ini hamba, kita buat. Bukan mestinya buat amalan tu confirm masuk syurga. Tak. Syurga neraka milik Allah. Jadi kita tengok dia kata sebaik-baik ibadat, seikhlas-ikhlas ibadat. Wa ta'atuhu azkat ta'at. Dan ketaatan dia itu sebersih-bersih ketaatan. Sesuci-suci ketaatan. Wa tariqatuhul murtada. Jalan-jalan yang dia buat ni semua jalan yang dia redai. Jalan-jalan seorang itu lakukan yang dia buat semua jalan yang Allah Ta'ala redha. Pun begitu belum tentu pasti masuk syurga. Illa ayatafaddalallahu alaihi. Melainkan sesuatu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kelebihan, seseorang tu tak dapat kelebihan. Dia tak boleh nak buat ibadat. Dia tak ringan tubuh badannya bergerak untuk taat kepada Allah Ta'ala. Fayujibaha lahu biminnatin biminnihi wal fadlihi. Maknanya yang memasukkan syurga itu dengan kurniaan Allah dan kelebihan Allah. Iz amalhul khairi alladhi amilahu. Kerana amalan yang baik yang dia lakukan itu lam yatayassar lahu illa bitaysirillah. Tengok dia kata apa? Kerana dia kata idza amalul khairi alladhi amilahu. Kerana amalan baik yang dia buat itu lam yatayassar lahu, tidak jadi mudah. Seseorang yang buat ibadat tu tidak jadi mudah, tidak diringankan baginya illa bitaysirillahi azza wajal, melainkan keringanan yang datang daripada Allah. Allah Ta'ala yang bagi jadi ringan dia buat ibadat, bagi jadi mudah, bagi jadi senang. Kalau Allah Ta'ala tak bagi jadi mudah, bagi jadi senang, jadi berat. Contohnya jadi berat macam mana? Seperti orang munafik semayang. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bila mereka nak semayang, mereka nak mendirikan semayang, berdiri di dalam keadaan berat, sukar, payah. Sebab dipayahkan oleh Allah. Sebab dia munafik. Sebab tu kita tak boleh riak, tak boleh sombong dengan ibadat. Sebab Allah Ta'ala yang meringankan. Allah Ta'ala yang mendorong. Allah Ta'ala yang memudahkan. Kalau Allah Ta'ala tak memudahkan, jadi susah nak buat ibadat. Jadi berat nak buat ibadat. Falau lam yuyassirhu li fi'lihi. Falau lam yuyassirhu li fi'lihi. Kalau sekira Allah Ta'ala tidak memudahkan baginya, bagi seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, lam yatayassar, amalan dia tak jadi mudah, jadi payah. Walau lam yahdi li fi'lihi lam yahtadi lahu abadan bi juhdihi wa jiddihi. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak bagi petunjuk bagi melakukan sesuatu amalan, dia tak akan boleh buat sesuatu amalan itu walaupun dia bersungguh-sungguh usaha. Kalau Allah Ta'ala tak bagi petunjuk, dia usahalah kok mana pun, dia pulun dah buat macam mana pun, dia tak akan boleh buat. Kalau Allah Ta'ala tak dorong, Allah Ta'ala tak mudahkan dia, Allah Ta'ala tak bagi petunjuk kepada dia. Qala Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, sekiranya bukanlah kelebihan Allah Ta'ala atas kamu dan juga rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abadan, tidak suci bersihlah daripada kamu itu daripada seseorang selama-lamanya. Maka tidak bersih, tidak suci, dia tidak boleh melaksanakan sesuatu ibadat kalau bukan kelebihan yang datang daripada Allah. Kerana melakukan ibadat itu pembersih dosa. Jadi kalau dia tak boleh nak buat ibadat, berat, sukar, payah, macam mana nak bersihkan dosa dia? Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu menghilangkan kejahatan ataupun dosa. Tapi kalau Allah Ta'ala tak ringankan, macam mana dia boleh buat? Walakin Allah yuzakki man yasha. Tetapi Allah Ta'ala lah yang membersihkan sesiapa yang dia kehendaki. Bila dia buat ibadat tu,
dosa dia dibersihkan, digugurkan oleh Allah Ta'ala. Macam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Muslim, seseorang yang ambil semayang kan, kemudian belajarlah hadis ni. Kita dah belajar kan, bila ambil semayang, air semayang yang kena anggota muka gugur, dibawa dosa muka, dosa yang ada pada anggota muka. Bila basuh tangan, dosa yang ada anggota tangan itu gugur. Basuh kepala, kaki, begitulah seterusnya. Maka dibersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang dengan ibadat yang dia buat. Sebab itu dia kata di sini, tetapi Allah Ta'ala yang membersihkan sesiapa yang dikehendaki. Wa qala mukhbiran an ahli jannah, dan Allah Ta'ala menyebut sebagai penghabaran tentang ahli syurga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana. Ahli syurga ni bila mereka masuk syurga, apa ucapan yang mereka tuturkan, yang mereka sebut, yang mereka ungkapkan, apa dia? Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Maknanya kami buat ibadat ni Allah Ta'ala yang tunjukkan. Kalau tidak kami tak boleh nak buat. Hadana li hadha, memberi petunjuk akan kami kerana bagi ini, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Li hadza, kerana ini. Maknanya kami buat ibadat ni kerana petunjuk Allah, kerana hidayah yang datang daripada Allah. Wa ma kunna linahtadi. Wa ma kunna linahtadi, dan kami sekali-kali tidak dapat petunjuk laula an hadanallah. Kami sekali-kali tidak memperolehi petunjuk sekiranya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk akan kami. Maknanya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, imanuhum bitakdirillahi azza wa jalla lil ajal. Maknanya kepercayaan mereka, yakni ahli hadis, tentang ketentuan Allah Ta'ala ajal kepada seseorang. Ajal ni maknanya umur kita, kematian kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal. Setiap orang ni, manusia, dia ada tempoh kehidupan dia di atas dunia. Maknanya tempoh kematian itu semua ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya telah ditetapkan. Semuanya telah ditentukan sebelum manusia lahir atas muka bumi lagi. Maka Allah Ta'ala dah tentu tentang umur dia, ataupun ajal dia. Wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna Allah azza wa jalla ajjala likulli makhluqin ajalan. Ahli hadis ini beriktikad dan bersaksi Allah Ta'ala telah menetapkan, menentukan bagi setiap makhluk itu akan ajalnya, tempoh masa dia hidup. Ajal maknanya tempoh masa dia hidup. Wa anna nafsan lan tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Dan bahawanya seseorang tidak akan mati sekali-kali. Siapa pun tak akan mati, melainkan dengan izin Allah Ta'ala pada tempoh yang telah ditetapkan. Kan dalam bulan Ramadan ni pun juga kita banyak dengar kematian, kemalangan, sakit dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala dah tetap lah tu. Semua makhluk, bukan kata makhluk terdiri daripada manusia sahaja, makhluk yang selain daripada manusia pun ajal mereka juga sama, iaitu satu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Wa idza qada ajalul mar'i falaysa illa al-maut. Apabila telah sampai ajal seseorang itu tidak dapat melainkan mati. Tak boleh nak lari bukan kita cerita hal orang, kita pun sama. Bila sampai masa kita tak boleh nak elak, tak boleh nak lari. Kita akan berhadapan dengan kematian. Walaysa minhu faut. Tak boleh lari daripadanya, tidak ada seorang pun yang boleh lari daripadanya. Qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada tempoh masanya, ada tempoh pengakhirannya, ada tempoh kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datangnya ajal ataupun tempoh seseorang daripada kalangan umat itu, mereka tidak dapat mentakhirkan satu saat. Kalau seseorang tu buat dosa, dia nak minta tangguh. Satu saat pun tak boleh nak tangguh. Nak perlewatkan, tak boleh, walaupun satu saat. Orang yang baik nak cepat-cepat mati, cepat-cepat nak nampak nikmat dalam kubur,
Nak dapat kebahagiaan, keseronokan dalam kubur. Oi, dalam kubur ni seronok apa, takut duduk seorang-seorang dalam gelap pula tu. Raudatu min riyadil jannah, hufratu min hufarin nar. Taman daripada taman syurga bagi orang yang beriman, lubang daripada lubang neraka bagi orang yang buat jahat. Doa yang kita baca ketika kita sembahyang jenazah kan, semua minta apa dia? Minta supaya kehidupan dalam kubur ini lebih bahagia, lebih senang, lebih seronok daripada kehidupan atas dunia. Hak dalam kubur tu seronok. Jadi maknanya bukanlah bila kata sebut mati, alam kubur ataupun alam barzakh mesti berlaku suasana yang menakutkan sahaja. Seronok tak ada? Tak. Orang beriman dia seronok. Orang kafir, orang fasik, zalim yang tak seronok. Qala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Dan tidaklah seseorang manusia itu mati melainkan dengan izin Allah pada suatu tempoh yang telah ditetapkan. Wa yashhaduna anna man mata aw qutila faqad inqada ajaluhul musamma. Dan ahli hadis bersaksi sesungguhnya seseorang yang mati ataupun dibunuh. Mati ni kadang-kadang sakit, aksiden, sebahagian bentuk kematian. Kadang-kadang mati tu dengan sebab dibunuh. Maknanya telah sampai tempoh ajal yang telah ditetapkan. Cuma asbab yang berbeza. Mati sakit, aksiden, mati kena cekik, mati kena bunuh, keracunan, macam-macam. Berbagai-bagai sebab. Allah Ta'ala nak jadikan sebab je. Hakikatnya dah tetap nyawa dia sampai situ je. Dan malaikat maut akan cari sebelum dia tarik nyawa seseorang, cari seluruh dunia ni rezeki si fulan bin fulan ada lagi. Cari seluruh dunia, rezeki dia dah tak ada. Kan rezeki ni Allah Ta'ala dah tetap sebelum kita lahir. Tak ada dah rezeki dia, nak makan apa pun tak boleh. Sebab tu orang yang sakit, orang duduk hospital kan, duduk rumah kan, orang sakit kat nak mati dia, orang bagi makanan suap. Dia bukan boleh makan pun. Nak suap sendiri tak boleh. Nak makan nasi keras pun tak boleh. Makan bubur kanji lah. Macam nak makan bubur lambuk bulan puasa tu. Sumbat dalam mulut. Leleh keluar. Dia tak boleh makan. Dia besok macam tu lah. Cucu dia suap makan. Leleh. Tak boleh makan lah. Atuk makanlah sikit ni. Bagi tenaga kuat sikit. Bagi suap dengan sudu. Meleleh pula. Dah tak boleh makan lah. Bagi air supaya ada tenaga sikit. Masuk air, keluar pula air. Rezeki dia tak ada. Kita dok kata tak boleh makan lah. Memang tak boleh makan dah, rezeki dia tak ada dah. Hak masuk dalam mulut belum tentu rezeki kita. Kadang-kadang orang makan-makan terjatuh, bukan rezeki kita. Keluar balik. Masa tu malaikat tarik yang mana? Dah habis rezeki dia tak ada. Benda tu semua dah tetap. Semuanya Allah Ta'ala dah tetap. Kita ni dalam kehidupan kita berjalan menuju kepada kematian. Kematian makin lama makin dekat. Kita makin lama makin pergi. Meningkat umur, makin pergi lah. Kan orang tua dulu kata apa? Rumah suruh pergi, kubur panggil mari. Tu maknanya usia manusia macam tu, rumah duk tolak dia suruh pergi. Pergi boleh belah cepat menyemak duk atas dunia ni buat apa? Buat maksiat, buat dosa, malah ibadat. Boleh berambus daripada kediaman aku. Rumah duk tolak dia, duk halau dia. Kubur kata mari. Nyawa makin dekat, ajal makin dekat. Kullu atin qarib. Setiap benda yang datang mesti hampir. Bukan kata makin datang makin jauh, makin datang makin dekat. Waktu nak berbuka puasa ni dia datang ke dia pergi? Waktu nak berbuka puasa ni dia datang ke dia pergi? Dia datang makin lama makin dekat lah. Ni dah pukul berapa dah? Tak lama lagi masuk azan maghrib. Makin dekat. Itu ajal kita pun sama. Makin lama makin dekat. Kami muda Ustaz. Ustaz dah tua. Kami muda lagi. Mati bukan syarat tua. Mati bukan syarat sakit. Mati bukan syarat dah bersedia baru mati. Ada tak orang muda mati? Tak sampai tua. Orang muda-muda zaman sekarang lagi cepat mati daripada orang tua. Rih motor, dadah, ganja.
Lagi cepat mati orang muda sekarang. Jangan duk rasa muda lambat mati. Okey? Saya ulang, maknanya mati bukan syarat tua. Muda pun boleh mati. Mati bukan syarat sakit, orang sihat pun boleh mati. Mati bukan syarat bersedia. Tak bersedia pun tiba-tiba mati. Berapa ramai orang tak nak bersedia lah. Kalau bersedia dan apakah tasbih ke kan, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata. Kan kita dah baca bab zikir tu banyak lah kan. Sebelum mati ni sebut apa dia lagi? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semalam yang kita belajar zikir tu, pahala tu memenuhi langit dan bumi ruangnya. Duk kata banyak mana. Lepas tu sebelum ni kita belajar apa lagi? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan ditutur melalui lisan kita, berat dalam timbangan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bersedia. Dah nak tahu. Dia bagi sakit gauk dulu ke sikit. Gauk tu naik ke lutut. Ni amaran ni. Doa gini kat tangan. Quran duduk depan. Mana satu tu baca Quran ke nak doa. Tasbih duduk tekak lagi. Maknanya boleh bersedia jugalah. Tapi kalau dia mari terus mengejut macam mana? Sebab dia bukan tiga perkara yang kita sebut. Tak syarat tua mesti mati. Tak syarat sakit, tak bersyarat bersedia. Tiba-tiba mati. Sebab kita sentiasa kena bersedia. Kerana dia tak bagi amaran. Kadang-kadang mati tu. Terus ya. Nampak? Apabila sampai masa dia akan berlaku. Iaitu kematian yang berlaku kepada seseorang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lagi dalam firman-Nya, Qul law kuntum fi buyutikum. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu berada di rumah-rumah kamu, berada di dalam rumah kamu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Pastilah orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya, walaupun dia duduk di atas di rumah dia, madaji'ihim, duduk tempat tidur. Sebab orang dulu tak nak berperang zaman Nabi. Orang munafik tak nak berperang, takut mati. Allah Ta'ala kata, aku duduk dalam rumah mati juga. Tak mesti berperang. Berapa ramai orang berperang tak mati-mati. Khalid Al-Walid, banyak peperangan yang dia lalui, yang dia terlibat masa zaman Rasulullah. Abu Bakar, Umar, tak mati pun dalam perang. Badan ni habis luka, parut ni kena tetok, kena lembing, kena panah. Tak mati pun. Tak mestinya berperang mati. Tak mesti duduk rumah tak mati. Jadi Allah Ta'ala kata duduk tempat tidur pun mati. Wa qala aynama takunu yudrikkumul maut. Dan firman-Nya lagi, di mana sahaja kamu berada niscaya mendapati akan kamu oleh kematian, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam benteng tinggi yang sangat tinggi lagi kukuh. Orang buat benteng kan, takut malaikat maut datang rumah dia buat benteng tinggi, kukuh pula, mati juga. Dia takut malaikat maut masuklah rumah dia. Kalau buat rumah lebih kurang, takut malaikat maut boleh masuk. Dia buat benteng yang kukuh, yang tinggi, yang kuat. Mati juga. Tak boleh nak lari mati ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.